Mari bersama-sama kita saksikan Majlis Peluncuran Guru Penyayang 2025. Acara telah dimulakan dengan gimik pelancaran yang sangat meriah. Okey, apakah yang berisi dalam peti itu? Okey, guru bersedaskan tangan dia. Okey, kita tengok dekat paparan skrin. Okey, murid-murid boleh pusing ke paparan yang di sini. Selamat pagi Cikgu Krishnaveni. Tahniah atas peluncuran program Guru Penyayang pada hari ini. Terima kasih, Amira. Cikgu Veni, apakah objektif program Guru Penyayang ini? Okey, program Guru Penyayang ini dilaksanakan sepanjang tahun. Okey, objektif yang pertama, menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru. Yang kedua, menyedari bahawa kehadiran murid adalah amat penting kepada sekolah. Jadi, guru-guru akan memastikan murid hadir ke sekolah setiap hari. Menyedari setiap murid adalah aset kepada sekolah. Tanpa murid, di mana guru dan sekolah? Yang terakhir sekali, menghargai sumbangan murid kepada sekolah. Apakah aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di bawah program Guru Penyayang? Okey, yang pertama sekali, mengalu-alukan kehadiran murid. Guru mengalu-alukan kehadiran murid di pintu pagar sekolah semasa murid datang ke sekolah dan juga semasa murid pulang ke sekolah. Selain itu, aktiviti yang seterusnya adalah mengambil peduli terhadap murid semasa berada di sekolah. Sebagai guru, mereka akan mengambil peduli tentang murid-murid di bilik darjah, di kantin, di makmal dan juga semasa perhimpunan. Selain itu, aktiviti seterusnya adalah program mentor-menti. Program mentor-menti dilaksanakan bertujuan untuk memberi penghargaan sasiah diri murid, membina jati diri murid dan juga mentor sebagai orang yang boleh membantu menyelesaikan masalah murid. Yang terakhir sekali, penghargaan kepada murid. Bagaimana memberi penghargaan kepada murid? Untuk memberi penghargaan, sekolah akan membuat sambutan hari lahir, hari kanak-kanak, sambutan perayaan seperti Hari Raya, sambutan Tahun Baru Cina, sambutan Deepawali dan seterusnya. Okey, yang terakhir sekali, program yang sangat membantu murid adalah ziarah Chatna. Okey, sebagai guru GPKHAM, guru kelas dan juga guru bimbingan kaunseling, mereka akan menziarah Chatna, rumah murid yang kurang sihat dan juga rumah murid yang tidak hadir
untuk waktu yang panjang. Jadi, guru-guru tersebut akan menziarah rumah murid tersebut untuk memberi sokongan moral supaya murid tersebut cepat sihat dan kembali ke sekolah. Manakala murid yang masalah kehadiran, guru akan memberi nasihat supaya murid tersebut akan kembali ke sekolah dengan keadaan yang baik dan gembira. Ini adalah program-program yang akan dilaksanakan sepanjang tahun di bawah program guru penyayang. Terima kasih Cikgu Vreni kerana sudi bertemu bual di TV PSS. Terima kasih.